Selama ini Bella Astilah memilih untuk berdiam diri. Tapi kali ini, nampaknya kesabaran itu sudah sampai ke hadnya. Netizen bukan sahaja memfitnah, malah melibatkan anak-anaknya. Dan sekarang, Bella bersedia ambil tindakan undang-undang. Penyanyi dan pelakon terkenal, Bella Astilah, akhirnya bersuara selepas terlalu lama berdepan kecaman melampau di media sosial. Difahamkan, Bella kini bersedia memfailkan saman fitnah terhadap netizen yang didakwa menyebarkan tohmahan, fitnah serta kecaman keterlaluan terhadap dirinya. Bella, atau nama sebenarnya Dayang Nabela Awang Astilah, 31 tahun, mengakui dia menghargai sokongan padu daripada peminat yang tidak henti-henti mempertahankannya. Menurut Bella, cadangan supaya tindakan tegas diambil benar-benar membuatkan dia sedar bahawa diam bukan lagi pilihan terbaik. Dalam satu balasan komen, Bella menulis, "Insya-Allah saya akan buat. Terima kasih, saya hargai." Ayat ringkas itu seolah-olah menjadi isyarat jelas bahawa Bella tidak lagi mahu berkompromi dengan fitnah. Perkara tersebut dikongsikan Bella ketika membalas komen seorang netizen di platform Threads pada pagi Jumaat. Netizen berkenaan menasihati Bella supaya melantik peguam dan mengumpul semua bukti termasuk ID serta nama akaun individu terlibat bagi tujuan saman. Antara komen yang ditinggalkan berbunyi, "Kali ini Bella kena lantik peguam untuk kes fitnah. Kutip semua ID atau username dan saman mereka." Netizen itu turut menegaskan agar Bella bertindak secara profesional melalui saluran undang-undang, bukan lagi berdiam diri. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen menyokong penuh keputusan Bella. Ramai berpendapat kecaman yang dilemparkan bukan sahaja keterlaluan, malah langsung tidak memikirkan maruah dan perasaan orang lain. Antara komen yang mencuri perhatian, "Tolong teruskan sebab dah melampau sangat. Tak fikir maruah orang." Dan, "Betul Bella, saman sahaja. Haters ni makin besar kepala." Tidak cukup dengan itu, ada juga netizen yang meluahkan rasa marah terhadap sikap segelintir individu yang sanggup menyebarkan fitnah dan kebencian tanpa rasa bersalah. "Teruk haters ni, sebab fitnah dan kebencian terhadap Bella," tulis seorang netizen. Difahamkan, keputusan Bella untuk mempertimbangkan tindakan undang-undang dibuat selepas ada pihak bertindak terlalu jauh sehingga melibatkan anak-anaknya dalam kecaman. Situasi ini nyata mengejutkan ramai, lebih-lebih lagi apabila kanak-kanak turut dijadikan sasaran. Lebih menyedihkan, sebuah video yang memaparkan anak perempuan Bella, Ara, sedang menari turut dijadikan bahan kritikan dan isu oleh pihak tertentu. Sedangkan sebelum ini, Bella memilih untuk berdiam diri dan tidak membalas sebarang kecaman yang diterima. Namun kali ini, Bella dilihat nekat. Langkah undang-undang dianggap sebagai jalan terbaik untuk mempertahankan maruah diri serta memberi pengajaran agar budaya fitnah dan kebencian di media sosial dapat dihentikan. Apa pendapat anda? Wajarkah Bella mengambil tindakan undang-undang kali ini? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loceng untuk lebih banyak kisah selebriti terkini.